menegakkan kebatilan, tuan-tuan yang mulia, untuk taat perintah Allah akan jadi susah. Untuk itu tuan-tuan yang mulia, inilah usaha kita tuan-tuan yang mulia, kita kena usahakan macam mana kita nak bawa dalam diri kita. Usaha Nabi SAW, kita nak bawa bahawasanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara. Tidak ada satu perkara, tidak ada satu zarah pun yang bergerak. Semuanya bergerak dan berlaku, semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, apabila umat manusia, orang Islam yakin penuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua tuan-tuan yang mulia, apabila ada saja masalah yang datang pada mereka akan bermunajat depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah mereka. Tuan-tuan yang mulia, inilah tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tanggungjawab usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tuan-tuan yang mulia agama. Dan manusia akan berjaya dalam kehidupan dunia ini apabila manusia amalkan agama dalam kehidupan mereka. Mereka amalkan agama, mereka bawa agama dalam kehidupan mereka, insya-Allah mereka akan berjaya. Dunia mereka akan berjaya, akhirat juga akan berjaya. Tetapi sebaliknya tuan-tuan yang melanggar perintah Allah, esok dia akan pergi di akhirat, dia akan duduk padang mahsyar, dia akan rasa kepanasan yang begitu panas, matahari seperti sejekan. Mereka akan menangis. Habis air mata mereka, keluar pula air darah. Habis darah mereka tuan-tuan yang mulia, sehingga mata mereka pun terkeluar tuan-tuan yang mulia. Bukan itu saja, mereka akan dipenuhi dengan puluh demi puluh. Sebahagian daripada mereka yang amalnya kurang, imannya kurang, peluh mereka akan dibanjiri sehingga ke muka lagi. Dan sebahagian daripada mereka dipenuhi peluh mereka sehingga ke lutut. Sebahagian mereka dipenuhi peluh mereka sampai ke dada. Sebahagian mereka akan dipenuhi peluh mereka sehingga mereka lemah dalam peluh mereka. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah tengok semua perkara ini. Nabi telah lihat semua perkara ini. Umat manusia tidak akan berjaya melainkan apabila bawa agama dalam kehidupan mereka. Dan asas agama adalah taat pada Allah. Asas agama adalah taat pada Nabi SAW. Dan untuk taat pada Allah tuan-tuan yang mulia, manusia kena kenal siapa terang mereka. Mereka kena kenal siapa pencipta mereka. Untuk inilah tuan-tuan yang mulia, semua Nabi-Nabi, tidak ada satu Nabi-Nabi pun, semua mereka bawa satu kalimah, satu slogan. Mereka mengatakan, wahai manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, kamu ucaplah la ilaha illallah, pasti kamu akan berjaya. Kejayaan yang kamu akan dapat di dunia, kamu akan dapat kejayaan. Allah beritahu, di dunia kamu akan dapat hayatan thayyibah, di akhirat kamu akan dapat surga, dan kamu akan duduk dalam surga kekal buat selama-lamanya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Mata tak pernah lihat keindahan dalam surga. Tuan-tuan yang mulia, umat manusia apabila diterangkan mereka berkaitan dengan surga, mereka memikirkan keinginan surga. Dan keinginan yang mereka fikir ataupun keinginan dunia yang mereka lihat seolah-olah surga, itu belum sampai tahap keinginan surga yang sebenar. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar tuan-tuan yang mulia, keindahan suara-suara yang ada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan baca surah Ar-Rahman, dan apabila berlakunya geseran-geseran di antara daun-daun, maka ahli surga akan mendengar geseran-geseran daun-daun tersebut, punya indah dan merdunya keadaan bunyian surga, bunyian tersebut, sehingga mereka terapung-apung di atas surga. Wala udhunun sami'at, jadi tak pernah dengar keindahan dalam surga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, hati tak boleh fikirkan macam mana keindahannya Allah Ta'ala bagi surga. Tuan-tuan yang mulia, mereka yang taat Allah, yang beriman dengan Allah, yang berusaha atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat pengorbanan atas agama, usaha atas agama, dan matlamat mereka untuk dapat Allah dan Rasul. Maksud mereka untuk dalam hati mereka untuk jadikan diri mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi orang takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, maka mereka ini Allah Ta'ala akan bagi selamat mereka dunia dan akhirat. Untuk itu tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah kurniakan kita satu usaha yang sangat besar, usaha kenabian, usaha kerasulan. Dan tuan-tuan yang mulia, usaha ini bermulanya daripada fikir. Fikir ini dia bermula daripada apa? Bermula daripada kita
tahu kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenar. Kita tahu sifat-sifat Allah. Tuan-tuan yang mulia, apabila kita ada fikir tuan-tuan yang mulia, manusia ini orang yang masyarakat kita, tuan-tuan yang mulia, seperti mana dalam Ustaz diceritakan, apabila Baik Wahab waktu itu masih kerja lagi, lihat masih zaman Maya Salamatullah alaih duduk bermusyarat. Mereka ini, lihat keadaan mereka, tuan-tuan yang mulia. Lihat keadaan mereka ini orang sangat takut kepada Allah. Orang sangat takut kepada Allah. Orang yang tenggelam dalam fikir umat. Macam mana dakwah umat seluruh dunia, sehingga bayi yang terakhir sekali, apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, risau yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud terselah dalam diri mereka. Inilah tuan-tuan yang kita kena bawa dalam diri kita. Pertama, jadikan diri kita orang bertakwa pada Allah. Jadi orang yang taat pada perintah Allah. Dan Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Umat ini tuan-tuan yang mulia, apabila mereka korbankan diri mereka untuk agama, lama kelamaan mereka akan diuji dengan macam-macam ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi usaha atas iman, Nabi usaha bawa umat pada Allah. Tuan-tuan yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha beritahu, ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal. Aku lihat anak bulan, dan aku lihat lagi anak bulan, dan aku lihat anak bulan. Bermakna 2 bulan berturut-turut. Ma ra'aitu ta'aman, tidak aku nampak satu makanan pun di rumah Nabi, tidak aku nampak apa pun api yang boleh dinyalakan di rumah Nabi SAW, illa al-aswadain, mereka 2 perkara yang hitam saja, tamar dan air kosong. Dan untuk apa Nabi buat ini, tuan-tuan? Untuk apa Abu Bakar buat ini, tuan-tuan? Sina Abu Umar ada, untuk apa mereka buat perkara ini? Walaupun menjadi khalifah, tapi pakaiannya masih bertabung. Untuk apa mereka buat? Dalam hati mereka, tuan-tuan yang mulia, hanya ada Allah. Sifat takut mereka kepada Allah tersirat apabila lihat mereka. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, orang-orang kafir Quraisy, apabila mereka lihat sahabat, mereka nampak kegerunan. Sebab sahabat takut kepada Allah. Apabila manusia takut pada Allah, orang kafir, orang batil ni, bila lihat keadaan sahabat Nabi SAW, mereka takut. Sebahagian daripada orang-orang kafir yang nak berperang dengan sahabat, apabila mereka dengar je nama sahabat, mereka tahu je nama sahabat dan tengok, mereka lari sehinggakan harta ghanimah tertinggal. Sahabat Nabi SAW yang buat pengorbanan di Tabuk, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, sehinggakan tuan-tuan yang mulia, nak buat ketika itu Nabi nak sangat semua sahabat keluar je dapat. Tak ada seorang pun ketiga. 3 orang bagi alasan, macam-macam masalah. Semua tu masalah dunia punya masalah. Nak tengok itulah, nak tengok inilah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat 50 hari Nabi bercakap dengan mereka, sehingga Allah sendiri turunkan ayat terima terbuka. Tuan-tuan yang mulia, sahabat buat pengorbanan. Sahabat pergi Tabuk ni, tuan-tuan yang mulia. Sampai dia Tabuk, orang kafir Quraisy, orang yang nak perang dengan sahabat, mereka dengan sahabat punya perjalanan jauh. Tuan-tuan mulia, mereka tinggalkan medan peperangan dalam keadaan harta ghanimah di sini. Ini tuan-tuan yang mulia, sifat yang ada pada mereka, tuan-tuan yang mulia, sifat takutkan Allah yang perlu ada dalam diri saya dan tuan-tuan. Yang kita buat usaha agama, apa kita nak bawa? Kita nak bawa umat pada mana? Kita nak bawa umat pada siapa? Sebab tu dalam usaha dakwah taufik ni, tuan-tuan, walaupun kita takkan terlari dalam usaha ini dengan keperluan kita, yang bekerja dengan kerja, yang berniaga dengan berniaga. Bila kita Allah pilih kita tu buat kerja ini, tuan-tuan, wa imma kita sedang berniaga tapi fikir risau kita adalah akhirat. Waliyadzubillah, semoga Allah maafkan kita, tuan-tuan. Apa berlaku hari ini? Kita buat usaha agama, kita buat kerja agama, dalam kerja agama fikir-fikir dunia. 3 hari kita masih fikir dunia lagi, dan kita tu fikir dunia lagi. Macam mana agama nak maju dalam diri? Kita bawa dunia dalam usaha kita. Kita fikir kita dunia. Sebab apa kita tak tahu matlamat kita, maksud kita adalah Allah. Matlamat kita adalah Allah. Kita tanya kepada Nabi, Allah beritahu, wa in wajadtani, kalau kamu dapat, aku kata Allah, wajadtaku lasyik, kamu dapat segala-galanya. Wa in faqadtani, tapi kamu hilang aku, kamu hilang segala-galanya.
Tengok apa yang ada pada Ibrahim AS bertemu dengan Namrud. Namrud ada segala-galanya, semuanya ada. Apa yang ada pada Nabi Ibrahim AS, apa yang ada pada Musa AS. Allah perintahkan Musa AS, pergilah jumpa Fir'aun. Dan Allah perintah pula, ini sifat air kita bila jumpa orang. Cara nak jumpa macam mana? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar. Cakap dengan lemah lembut, cakap dengan percakapan yang mudah difaham, cakap dengan lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun dapat hidayah, mudah-mudahan hati Fir'aun disucikan oleh Allah. Itu Allah perintah Musa jumpa Fir'aun. Kita jumpa orang kampung kita jumpa orang tempatan kita, jumpalah mereka dan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar. Apa yang ada pada Ibrahim AS. Ibrahim tak ada apa pun tuan-tuan yang mulia. Tak ramai pun orang mula-mula ikut kepada Nabi Ibrahim AS. Ibrahim diikat tuan-tuan yang mulia. Namrud suruh Ibrahim diikat, ditelanjangkan. Tak ada siapa pun nak backup Nabi Ibrahim AS. Ada orang backup Nabi Ibrahim, seorang pun tak berani nak backup, nak beritahu Namrud kamu yang salah, Ibrahim tu yang betul. Tak berani. Semua tahu Namrud punya kerajaan ketika itu. Ibrahim diikat waktu tu tuan-tuan yang mulia, sehingga kan kayu api dikumpulkan dan dibakar, dan mereka sendiri tak mampu untuk campakkan Nabi Ibrahim AS dalam keadaan dekat, terpaksa buat listrik majlis untuk campakkan Nabi Ibrahim dalam api tuan-tuan yang mulia. Tapi tuan-tuan yang mulia, orang yang hati dia ada Allah. Malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim. Orang ada Allah ni, malaikat sendiri datang offer. Malaikat sendiri datang offer. Pernah tak kita buat dakwah sampai malaikat datang offer kita? Tuan jangan takut, terus buat kerja agama. Belum lagi. Malaikat datang offer Nabi Ibrahim AS. Beritahu Ibrahim, malaikat gunung datang. Aku adalah malaikat yang jaga gunung-gunung. Aku boleh hancurkan Namrud ni semua, aku boleh campak. Nabi Ibrahim AS, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk aku. Hati sikit pun tak nak bantuan. Wa imam malaikat AS datang pula malaikat air. Beritahu kepada Ibrahim AS, aku ni jaga semua air-air. Setiap makhluk Allah ni ada malaikat-malaikat yang jaga. Dan tuan-tuan, untuk orang beriman, tuan-tuan yang mulia, kita jangan takut. Allah beritahu walillah junudus samawati wal ardh. Orang yang buat agama dengan hidup dia, dengan sifat-sifat yang betul, buat agama dia dengan kerisauan dan ketakwaan, dengan fikir atas umat, dengan tenggelam dalam fikir atas akhirat, tenggelam fikir atas akhirat, macam mana nak bina akhirat. Allah beritahu malaikat-malaikat akan jadi pembantu-pembantu. Malaikat sendiri offer diri nak jadi pembantu-pembantu. Dan tuan-tuan yang mulia, ulama mengatakan malaikat-malaikat langit yang keempat, malaikat ini disediakan untuk membantu orang-orang beriman. Memang malaikat ni standby, malaikat yang turun dalam peperangan Badar, malaikat yang bersama ni, semua malaikat-malaikat ni memang sentiasa diutuskan oleh Allah. Dan Allah berberitahu dalam Al-Quran, nahnu awliya'ukum. Malaikat kata kami adalah pembantu kamu fil hayati dunya, atas muka bumi ini. Dan di akhirat nanti tuan-tuan mula, apa sahaja yang kamu nak, kamu akan. Orang yang ada Allah, Allah beritahu wa in wajadta, kamu dapat apa? Wajadta kulli syai, kamu dapat segala-galanya. Ibrahim pun dilimpahkan. Allah beritahu pada api, tuan-tuan yang mulia. Sebelum tu malaikat Jibril pula datang. Malaikat ni semua offer tak dapat. Jibril ketua malaikat datang bagi offer. Tuan-tuan mulia, yang pangkat paling tinggi sekali datang jumpa Nabi Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, ni malaikat gunung minta nak tolong pembuat tanah. Ni malaikat air yang jaga air nak minta tolong pembuat tanah. Paling kurang kau doa angkat tanganlah, minta pada Allah. Dai Allah ni tuan-tuan yang mulia. Dalam hadis Nabi beritahu, man syaghalahu fil Quran. Dalam hadis kepada orang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, tak sempat nak doa kepada Allah. Dia nak angkat tangan, dia terlampau sibuk sangat dia dengan Quran sampai tak sempat doa kepada Allah. Allah Ta'ala akan bagi kat dia seperti mana orang-orang lain minta. Orang yang lain minta, kalau dunia ni seluruh minta macam-macam, apa yang orang lain minta dia akan dapat. Macam tu juga tuan-tuan, orang pada tak sempat dah, semua nak angkat tangan nak. Tuan-tuan boleh
Dan memang orang buat dakwah ni dia akan dakwah dan doa. Mustahil orang buat dakwah dia tak doa. Bila ada keadaan sesuatu macam tu, Ibrahim mereka kata, takkan kamu, Allah apa kata Nabi, ilmuhu bihali la yughni an su'ali. Allah tahu keadaan aku buat kerja dia, aku buat manusia kepada Allah setiap hari aku doa untuk umat ini. Dia tahu keadaan aku, la yughni an su'ali. Tak perlu untuk aku minta lagi pada dia. Sebab dalam hati dia ada Allah. Matlamat dia adalah Allah. So, matlamat kerja dakwah ini macam mana kita dapat taat Allah, kita dapat dalam kehidupan kita, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga macam kita kata nikah kahwin kita cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muamalat kita, kalau kita berniaga dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa sistem ekonomi adalah sistem tunai. Orang Yahudi kafir bawa sistem ekonomi sistem hutang. Kita ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita akan berjaya dalam perniagaan kita, dalam kehidupan kita. Dunia sijnul mukmin, kata Nabi. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Orang yang menggunakan muamalah kehidupan dan dengan kehidupan yang tunai, dia tak boleh nak beli macam-macam. Tapi buat kehidupan Yahudi Nasrani dengan cara yang hutang, macam-macam dia boleh buat. Sebab apa dia boleh hutang? Dia bayar bulan-bulan, itu nak, ni nak. Inilah penjara, inilah syurga bagi orang kafir. Manusia ini Allah bagi dia dua kekuatan. Satu kekuatan taat, satu kekuatan nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Malaikat Allah hanya bagi kekuatan taat, dan syaitan Allah Ta'ala bagi mereka, binatang-binatang Allah bagi kekuatan nafsu. Tapi untuk manusia tuan-tuan yang mulia, Allah bagi mereka dua kekuatan. Dan Allah sediakan kepada mereka pula syurga dan neraka. Dalam dua kekuatan itu pula tuan-tuan yang mulia, di dunia ini Allah Ta'ala Allah Ta'ala cipta halal itu lebih banyak daripada haram itu. Tuan-tuan yang mulia, haram itu sikit je, halal itu lebih banyak. Dan di antara halal dan haram, Allah Ta'ala itu ada jalan-jalan mustabihat. Fa bainahuma umurun mustabihat. Dan barang siapa yang berada dalam mustabihat, kita yang berusaha agama, muamalat kita berada dalam mustabihat, waqa'a fil haram, dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Wa man waqa'a fil haram, orang jatuh dalam haram, maka semua dia akan dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, orang yang muamalat ataupun apabila dia nak hidup macam orang bukan Islam. Sebab apa dia nak hidup macam tu? Satu je sebab, dalam hati dia tak ada Allah. Dia tak yakin yang Allah sempurnakan kehidupan dia, Allah akan mudahkan. Dia tak yakin yang dunia ni penjara untuk dia. Dia tak tahu yang Allah tak akan bagi kemudahan untuk dia. Dia tak yakin pada Allah. Iman dia sangat kurang pada Allah. Tuan-tuan yang mulia, setiap Nabi-Nabi tuan-tuan yang mulia, mereka memang tak pernah ikut langsung. Namrud, dia suruh Ibrahim dan cucu-cucunya ikut macam Namrud. Semua segi sembah pada Namrud, ikut cara Namrud, semua sekali. Tapi Ibrahim AS tak. Dia bawa syariat, dan dia yakin di belakang dia ada, walaupun diikat, walaupun nak dibakar, walaupun tak ada orang sampak pada dia. Tapi tuan-tuan yang mulia, Allah kata kepada Abi, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk sejahtera pada Nabi Ibrahim AS. Begitu juga Musa AS, tuan-tuan yang mulia. Musa lari daripada Fir'aun laknatullah. Fir'aun nak kejar Nabi Musa. Musa pun lari depan laut, kiri kanan gunung ganang, belakang Fir'aun. 12,000 Bani Israel kata dengan Nabi Musa, inna la mudrakun. Musa, mampus kita. Inna la mudrakun, pasti. Inna la mudrakun, inna sesungguhnya, la mudrakun, confirm kita mati. Ini perkataan yang tuan-tuan yang mulia, orang tak ada iman ni, kalau seorang cakap mati kita pun tahu ya Allah. Tapi orang ada Allah, tenang, sikit pun tak tahu. Jawapan kala ni jawapan dia tak. Orang Bani Israel sebut inna la mudrakun, spontan. Musa AS kala kata dia.
Inna ma'iya rabbi sayid. Allah bersama dengan aku. Allah bersama dengan aku. Tuan-tuan yang mulia, orang beriman tentang apa sifat dia, tuan-tuan yang mulia? Sifat orang beriman, dia tengok apa perintah Allah. Sebab tu ilmu dan zikir ni penting, kata Imam Ibrahim. Apa perintah Allah? Kalau kita tak tahu ilmu, macam mana kita nak tahu perintah Allah? Apa perintah Allah ketika ini, masa ini? Maka Allah beritahu kepada Musa AS, idrib bi'asaka al-bahr, ketuk laut. Bersesuaian juga dengan masa yang kita beritahu, agama tak boleh pakai kepala kita, tak boleh pakai kepandaian kita. Kalau ikut kepandaian, Musa AS pengalaman dengan tongkat, campak tongkat jadi ular. Semua tukang-tukang sihir punya ular telah dimakan. Bintang. Sebab tu tuan-tuan yang mulia usaha agama. Bila kita buat usaha agama, sebab tu tuan-tuan yang mulia, setiap daripada kita ni, tuan-tuan yang mulia, kita akan ada istimewa bulan 8. Dengarlah bayan dan nasihat mereka betul-betul. Apabila kita keluar India, Pakistan, kita pergi Pakistan, Bangladesh, duduk dalam istimewa amal, dengar apa nasihat mereka, supaya kita berada dalam nasihat yang betul, supaya kita buat usaha agama dalam nasihat yang betul untuk dapatkan Allah. Tuan-tuan mulia, masyarakat kita ni orang yang dah dapat Allah. Mereka dah dapat Allah, mereka dah tahu akhirat, mereka dah nampak kehidupan tuan-tuan yang mulia. Dan mereka telah bawa umat ini kepada Allah. Dan ramai umat telah berjaya dan mati berucap kalimah daripada satu orang yang gagal langgar perintah Allah. Daripada satu, kalau Nabi Muhammad buat dulu daripada golongan-golongan orang mewah, yang mana dia isap boga, taat Allah, bagi duit, bagi semua dia korbankan. Tuan-tuan yang mulia, sehingga tuan-tuan yang mulia di kalangan mereka telah terbang pergi seluruh dunia, tuan-tuan, untuk bawa agama. Awal-awal dakwah Muhammad Rahmatullah alaih beritahu apa? Orang Mewah kata, mana kami kalimah pun tak reti nak ucap, kau suruh kita dakwah pun. Kau dakwah macam ni je boleh ajar. Dia kata, pergi kat kampung, jangan jadi jangan saya kalimah pun tak reti nak sebut. Pergi kat kampung, ni mana ajar kami belajar agama, jangan jadi kami kalimah pun tak reti nak sebut. Beritahu tuan-tuan yang mulia. Mereka ini tuan-tuan telah beri gaya landasan panduan kepada kita, tuan-tuan, untuk supaya apa? Untuk supaya dapatkan Allah. Dengan taat Allah, dengan taat Rasul, usaha atas iman, baiki iman, jumpa manusia pintu ke pintu, lorong ke lorong, beritahu pada manusia Tuhan mereka adalah dengan penuh kasih sayang, dengan apa? Dengan perkataan yang lemah lembut, tuan-tuan yang mulia, bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka duduk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka duduk sama-sama ziarah orang Islam yang lain, ajak mereka keluar jalan Allah. Tiga itu untuk apa? Untuk tuan-tuan, pertama sekali, macam mana kita dapat Allah, macam mana mereka juga dalam hati mereka Allah hancurkan kebatilan dalam hati mereka sehingga hak masuk dalam hati mereka. Tuan-tuan, bila ada hak dalam hati kita ini, tuan-tuan yang mulia, maka kita akan amalkan agama. Orang amalkan agama ni ada beberapa keadaan. Satu, dia amalkan agama kerana terpaksa. Aku orang Islam, aku terpaksa, hati tak nak. Saya selalu beritahu, sebab ni larangan Allah, aku pun terpaksa tinggalkan larangan Allah. Dia ibadat sebagai satu orang hamba. Satu lagi, orang ibadat tetap kerana dia syok untuk taat. Ini yang ada pada sahabat, ini yang ada pada sifat sahabat. Satu orang sahabat kahwin satu malam, dia kahwin, baru kahwin malam. Sebelum kahwin minta izin ke isteri nak sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang. Salam subuh. Sembahyang lagi, Allahu Akbar, lagi kedua salam subuh. Isteri dia pun pergi jumpa Nabi Rasulullah, ni aku sembahyang kahwin dengan malaikat tu ni. Nabi pun panggil dia ni, dalam isteri kamu ada hak ni. Wahai Rasulullah, aku bukan, bila aku sebenarnya aku lupa segala-galanya. Syok sangat sembahyang, lupa segala-galanya. Dan sahabat mereka punya minat taat pada Allah, sehingga kalau ditanya kepada mereka, kalau kamu mati apa kamu nak? Aku nak sembahyang dalam kubur. Ni sahabat tuan-tuan yang mulia. Kita hari ini taat Allah kerana masih lagi terpaksa. Sebab saya orang Islam, kita tinggalkan dosa kerana apa? Kita tahu itu dosa. Kita pun ada rasa lagi benci pun. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man ra'a minkum munkaran, orang lihat kemungkaran, fal yughayyiru bi yadihi, jadi kena ubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisani, kalau tak mampu dia kena ubah dengan lidah. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, mana kata dia kena benci kejahatan, maksiat yang orang buat.
Kalau dalam hati tuan-tuan seseorang itu masih ada lagi maksiat yang orang lain buat, dia tengok, beritahu pula kat kawan lain. Contoh datang gambar perempuan yang tak pakai tudung, dia beritahu pula kat orang lain, depan pula kat orang lain. Bermakna dalam hati dia tak ada iman. Hati dia benci pun tak ada. Bila benci orang benci, dia tak akan post, dia akan tak beritahu orang lain, ni maksiat, dosa. Orang lain semua tak boleh tahu. Kena tutup, kena padam. Wadzalika anaful iman, kata Nabi, itu iman yang paling lemah. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu usaha kita nak jadikan apa? Sebab tu pada waktu itu bila kami duduk, kami lihat mana supaya kita punya takut dengan Allah. So kesan tuan-tuan itu orang Islam dengan Islam sendiri lihat macam mana orang kafir melihat keadaan. Sebab tu sahabat, bila orang kafir lihat keadaan sahabat, mereka takut. Mereka tengok sahabat ni macam ada satu aura yang macam kita takkan boleh lawan. Untuk itulah tuan-tuan yang mulia, orang Yahudi fikir demi fikir, benar fikir macam mana nak rosakkan orang Islam. Mereka letakkan orang Islam ni cinta pada dunia, cinta pada pangkat, cinta pada wanita. Zaman sahabat mereka try, cuba letak wanita dalam keadaan bertelanjangan, tidak ada pakaian. Sahabat sikit pun tak tengok. Perempuan tadi beritahu kat dia punya betul, kau bawa kami ke jumpa, seorang pun tak tengok kami. Ni tuan-tuan yang mulia. Dengan sifat ni tuan-tuan yang mulia, kalau kita ada sifat ni, sifat takut Allah, tuan-tuan pergi negara jauh, orang lihat tuan-tuan terus boleh. Sebab sifat takut dan fikir risau atau umat itu punya tenggelam tuan-tuan yang mulia, kerisauan tuan-tuan yang mulia, sehingga malam hari menangis doa pada Allah. Dan begitu juga tuan-tuan yang mulia, fikir risau tentang akhirat. Matlamat kita, penghujung kita adalah akhirat. Kita duduk dunia ni sekejap, 60-70 tahun, 60-70 tahun. Untuk itu tuan-tuan, setiap daripada kita tuan-tuan, Allah bagi kita tanggungjawab. Dan Allah Ta'ala tuan-tuan yang mulia beritahu pada umat ini, umat ini special. Umat ini sangat special. Untuk orang-orang Hawariyun di kalangan Nabi Isa AS, Allah beritahu kunu ansarullah, kamu semua, Allah beritahu man ansari ilallah, ditashkil, siapa nak jadi pembantu agama Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, Hawariyun kata kami sedia untuk jadi pembantu agama Allah. Tetapi untuk umat ini tertentu, Allah beritahu kunu ansarullah, kamu semua kena jadi pembantu agama. Tidak ada satu orang pun terkecuali, lelaki, wanita, raja ke, rakyat ke, orang buta, orang pekak, orang tak boleh cakap, bisu, apa saja keadaan mereka, orang kampung, orang bandar, orang Ajam, orang Arab, orang Europe, orang benua Afrika, orang benua Asia, siapa saja kamu kena jadi pembantu agama Allah. Dan Allah Ta'ala beritahu pula, Allah suruh kita jadi, Allah ini maha hebat, Allah maha sayang, Allah punya baik, Allah ciptakan kita, Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita daya, Allah beritahu ini baik, ini buruk, Allah sayang kita, Allah hantar Nabi, Allah beritahu ini kebaikan, Allah sayang lagi, Allah hantar Muhammad rahmatullah alaih, Allah telah hantar masyarakat kita untuk bawa usaha ni tuan-tuan yang mulia. Lepas tu kita buat usaha, kita buat korban, duit pun Allah bagi, harta pun Allah bagi kat kita, kita bagi balik ke Allah. Allah kata aku pinjam kat kamu, insya-Allah kamu syurga. Sorry. Apa lagi tuan-tuan yang mulia? Sebab tu matlamat kita, bila kita buat usaha agama, matlamat kita perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita buat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan mulia, kita nak dapatkan Allah, Allah kata wa in wajadtani, kalau kamu dapat aku, wajadta kulli syai, kamu dapat segala-galanya. Tapi tuan-tuan yang mulia, kata Allah dalam hadis qudsi, wa in faqadtani, kamu hilang aku. Dalam hati kamu semua ada. Kerajaan ada dalam hati kamu, kekayaan ada hati kamu, kamu ada duit, ada banyak, semua ada dalam hati kamu, tapi kamu tak ada hati. Fakat tak boleh, kamu hilang segala. Dan apa yang Allah buat kepada Namrud dan Namrud alaih untuk musnahkan Namrud. Allah tak perlukan tentera-tentera yang besar. Tak perlu Allah telah hantar tentera-tentera yang besar. Tentera yang mulia untuk musnahkan tentera Abraham yang bawa gajah. Allah tak perlu tentera-tentera yang besar. Allah bawa musnahkan Namrud. Apabila satu masa Namrud bila tak Allah hantar kepada mereka nyamuk yang begitu banyak.
sulam, lari masuk istana tutup, kan? Maka terselitlah seekor nyamuk yang tersepit di pintu dan terbang bertinggal sekepak, kan? Masuklah dalam bunga-bunga yang Namrud suka sedut. Namrud pun sedut, nyamuk tu pun masuk, kena kepala dia. Hari-hari dia injek ke Namrud, hari-hari. Sampailah satu masa satu orang gundik Namrud, pelayan Namrud datang, tersepak satu benda, terjatuh, piala itu kena kepala, dia rasa segar. Sejak itulah dia kata setiap orang nak jumpa bumi kita perlu laku dalam, kemudian Allah hidupkan Namrud. Sebab Allah beritahu, tentera Allah, langit dan bumi tentera Allah. Allah dah sedia datang dia untuk orang beriman, orang agama. Allah dah sedia dah kita punya tentera. Kita je duk sibuk. Kalau Bayi Wahab dari orang tabligh ni duit tak ada pun dia poket lagi. Duit dah tak ada, habis dia duk poket lagi. Dia tengok pen lagi, dia cucuk lagi. Dia tahu dah tak ada, dia agak-agak kokot ada. Dia tak tengok hadapan Allah. Hadapan Allah tu luas, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia, untuk itu Allah beritahu, kalau dapat apa, dapat segala-galanya. Untuk dapat Allah, itulah tuan-tuan yang mulia, kita taat Allah dengan sebenar-benar taat. Bahawa kehidupan kita tak ada kehidupan lain dengan Muhammad Rasulullah. Di sifat Nabi SAW, Nabi SAW bersama dengan sahabat, mereka rahmah bainahum, berkasih sayang dengan sahabat. Tapi dengan orang kafir, mereka tegas. Tuan-tuan yang mulia, satu orang Yahudi, dia tengok sahabat bercerita bahawa kita dalam Islam, diajar oleh Nabi SAW, sehingga dalam masa standar pun ajar. Yahudi pelikir apa Islam, maksud standar pun nak kena beritahu cara. Sahabat tergembira, inilah Islam. Kami diajar sehingga tidur, daripada tidur sehingga bangun tidur. Ini dalam Nabi SAW tentang mulai dia bawa kehidupan. Daripada kehidupan sahabat dia begitu dengan kegelapan tuan-tuan yang mulia kepada kehidupan cahaya. Sehingga apa kata Umar radhiyallahu, dulu kami hina, a'adzallahu bil Islam, Allah muliakan kami dengan Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Apa pun kami tak tahu. Tuan-tuan yang mulia, ahli-ahli Madinah beritahu kepada Nabi, beritahu kepada sahabat, kami ahli Madinah. Orang Madinah ni tuan-tuan yang mulia dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kuasai mereka. Dan mereka kata sebelum datangnya Islam, kami memang tidak ada peluang untuk selesaikan masalah hutang kami dengan Nabi, dengan orang Yahudi. Mereka bagi kami hutang, kami buat keperluan hidup kami, dia suruh bayar, bagi 10 suruh bayar 30, selagi dah habis suruh ambil buat. Dan cat-cat Nabi SAW datang pada kami. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajar kepada kami, selain iman dan Islam, Nabi ajar kepada kami sederhana. Dan kehidupan sederhana kami boleh selesaikan semua masalah kami. Dunia punya akhir kita, kami punya semua keperluan kami dulu kami dapat selesai. Tuan-tuan yang mulia, orang-orang Madinah, Khazraj bergaduh bertahun-tahun. Nabi datang, tuan-tuan yang mulia, Nabi bawa agama. Nabi bawa mereka taat pada Allah, takut pada Allah. Mereka jadi orang takut pada Allah, mereka jadi orang takwa pada Allah. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala jadikan mereka bersatu hati. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah beritahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa pada Allah, Allah akan buka jalan-jalan keluar untuk dia. Dia nak keluar jalan Allah. Ada masalah kat rumah, ada masalah ni, tuan-tuan semua ada masalah. Bukan itu saja tuan-tuan yang mulia, bukan kata sahabat saja dalam hati mereka ada Allah, bukan sahabat saja yang taat Allah dan Rasul, isteri-isteri sahabat, anak-anak sahabat, anak-anak perempuan sahabat, tuan-tuan yang mulia, mereka malu apabila mendengar suami-suami mereka mati di atas kaki rumah mereka. Dan mereka juga tuan-tuan yang mulia sedia ditinggalkan bila-bila masa. Kita lelaki di kalangan sahabat sedia keluar bila-bila masa, wanita di kalangan sahabat sedia ditinggalkan bila-bila masa. Mereka Amar bin Jamuh balik rumah, beritahu Nabi bagi kemunduran, isteri dia pula ada kata tak ada, abang ni pengecut, abang keluar. Ini mereka usulkan ada isteri-isteri mereka. Di kalangan lelaki, di kalangan mereka, wanita di kalangan mereka, tuan-tuan yang mulia, pun bawa agama, tuan-tuan yang mulia. Daripada mereka satu orang yang jahil, Nabi SAW dihantar, tuan-tuan yang mulia. Nabi bentuk satu umat yang mana dalam hati mereka hanya ada Allah. Ikhlas mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan, dengan
dengan penuh dengan ilmu dan zikir, dengan penuh dengan amalan agama mereka, dan mereka bergerak seluruh dunia. Sahabat bergerak seluruh dunia. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, orang beritahu usaha agama bukan sekadar bergerak saja, tapi bergerak dengan ilmu dan zikir, dengan ketakwaan, dengan sifat takut kepada Allah. Dengan sifat ini tuan-tuan mereka bergerak. Tuan-tuan yang mulia, apa jadi pada China? Mereka lihat saja sahabat tuan-tuan seluruh orang China masuk Islam. Mereka pergi Europe, apa jadi pada Europe? Semua mereka datang ke Islam. Macam itu juga tuan-tuan yang mulia. Inilah usaha yang kita kena buat tuan-tuan yang mulia. Pertama sekali tuan-tuan yang mulia, macam mana kita ini dapat taat Allah. Macam mana dalam kehidupan kita, tak adalah cara kehidupan selain kehidupan Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, kita buat tuan-tuan yang mulia, apa sahaja ujian dalam usaha Nabi SAW. Datang apa saja, kita akan bermusyarat, kita akan duduk bersama rakan seusaha. Tuan-tuan mulia, hati kita kena jadi macam hati lautan. Macam sahabat tadi, mereka tak sedia, mereka kata kat Rasul, kita boleh perang, kita boleh lawan orang kafir Quraisy. Tapi kata tak, ni kejahatan senjata. Mereka cukur kepala mereka, mereka tak sedar orang mencukur pun berdarah kepala mereka. Tapi tak apa Allah beri. Selepas beberapa tahun yang mulia, Allah beritahu, iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan kepada kamu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat manusia akan masuk dalam agama berbondong-bondong. Dan apa pula tuan-tuan yang mulia, bila manusia datang pada taat perintah Allah, masjid kita penuh, orang kampung kita semua taat Allah, semua buat usaha tempatan, semua buat usaha agama, Allah Ta'ala beritahu, fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Kamu tak ada apa-apa, bertasbihlah pada Allah. Yang bagi umat ini dalam pada Allah sendiri. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Kerja kamu sampaikan je wahai Rasul, kerja kamu sampaikan je. Bukan kamu yang buat. Tasbihlah pada Allah. Wastaghfir, istighfar. Tuan-tuan yang mulia, hidup dan yang mulia yang bersumpah dengan nama Allah takkan masuk Islam. Orang kafir dulu pun bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah takkan masuk Islam. Dan yang mulia, saat sahabat mereka pegang Mekah Mukarramah, dalam patah Mekah, orang-orang kafir mereka punya faham. Orang kafir ni sifat dia memang zalim, dia takkan buat kebaikan pada orang lain. Orang kafir faham, bila satu-satu orang, satu-satu negara, satu-satu kekuatan yang menguasai satu negara, maka mereka akan memperkuasai wanita-wanita mereka. Mereka akan ambil harta-harta orang di kalangan mereka. Mereka akan buat kejahatan. Mereka dah dapat negara itu, dah akan buat. Tapi tuan-tuan boleh, Hindun dia pun keluar daripada rumah dan tengok mana orang Islam. Hindun pergi tengok kat kampung, tak ada. Kat lorong-lorong, tak ada. Mana orang Islam pergi? Hindun pun pergi kat kampung, tengok semua sahabat-sahabat angkat tangan, doa menangis, doa untuk kebaikan dalam kehidupan. Hindun duduk belakang satu orang, bagi doa, ya Allah bagilah hidayah pada Hindun. Hindun kata, pakcik Nabi aku telah mamah hatinya, dan aku rasa akulah pada orang paling jahat sekali dalam melakukan kejahatan kepada Muhammad. Tapi ini balasan orang Islam pada aku. Jumpa ke orang kafir yang lain, kata bukan aku nak masuk Islam, Islam telah masuk dalam diri aku. Itu sifat sahabat Nabi SAW. Doa mereka pun tak ada doa untuk keburukan untuk orang bukan Islam. Doa mereka adalah hidayah. Ini yang mengatakan fikir risau mereka macam mana bawa umat. Sebab mereka tahu umat ini kalau mati dia tak ada kalimah, mereka akan kekal dalam neraka sampai bila? Sampai bila-bila. Mereka akan duduk dalam neraka bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi abadan abadiyah sarmadan ila yaumil qiyamah. Bahkan di kalangan ahli neraka, sebahagian daripada mereka waquduhan nas wal hijarah, mereka sendiri jadi bahan-bahan api neraka. Ini tuan-tuan yang mulia, inilah matlamat kita. Tuan-tuan yang mulia, matlamat kita adalah akhirat. Umat jauh daripada Allah, kita nak bawa manusia kepada Allah. Tuan-tuan, umat berada dalam pinggir-pinggir kemurtadan, kita nak bawa mereka bertobat pada Allah. Untuk itu tuan-tuan mulia, Nabi SAW telah buat lorong ke lorong, rumah ke rumah, tidak ada satu orang pun. Bahkan Abu Jahal sendiri Nabi telah jumpa 70 kali. Pasti Nabi Abu Talib, Nabi cuba usahakan macam mana Abu Talib boleh ucap kalimah, dan tidak ada satu orang pun. Sampai satu masa tuan-tuan yang mulia, satu ketika Nabi SAW sangat keberatan, sangat keletihan. Tapi di belakang gunung sana, di belakang bukit sana, Nabi dengar ada satu kafilah datang satu tempat, dan mereka tak pernah dengar lagi pasal
Islam. Mereka tak pernah dengar lagi tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kata, wahai Rasul, lihatlah dulu di ruang pun nak duduk kat belakang tu, dia nak duduk satu malam, besok boleh jumpa. Nabi SAW kata, tak, mana mungkin aku jumpa. Kalau mereka mati, esok mati tanpa iman, maka aku akan dipersoalkan. Tadi banyak Nabi jumpa mereka, tuan-tuan yang mulia. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah Yahudi datang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Sahabat tanya, wahai Rasul, ini jenazah Yahudi, dia tak beriman dengan Allah. Kenapa tuan menangis? Sebab dia tak beriman dengan aku menangis, dia akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Nabi buat apa saja jenis cara janji umat datang pada Islam. Nabi suap orang Yahudi, mereka buat apa saja cara dengan dakwahnya Nabi, dengan akhlaknya Nabi, dengan sifatnya, dan apa saja cara Nabi jatuhkan darjat Nabi sebagai Nabi. Dan Nabi ni tuan-tuan yang pemimpin umat. Nabi, ranking Nabi ni bukan Perdana Menteri. Nabi ranking tinggi, pemimpin umat. Nabi turunkan darjat Nabi sebagai Nabi, satu orang Rasul. Nabi hinakan diri Nabi. Ada orang kata, Muhammad boleh aku nak masuk Islam, tapi syarat kita bergusti dulu. Kau menang, aku pun masuk Islam. Nabi Allah beri kekuatan dia 100 lelaki. Nabi kata boleh. Dia nak try daripada Nabi SAW. Nabi 2 jari tolak dia, dia pun jatuh masuk Islam. Tapi satu orang Nabi, ada ke orang aku boleh naik kerajaan kau lawan dengan aku? Satu orang pergi jumpa raja, Perdana Menteri ke, ajak bergaduh. Nabi okey, janji kau masuk Islam. Fikir Nabi adalah akhirat, risau Nabi adalah akhirat. Macam mana umat, apa keadaan, apa cara, dengan hikmah dan basirah yang Allah beri pada Rasul. Dan begitu juga sahabat tuan-tuan yang mulia, macam mana umat dapat pada Allah, umat datang pada Islam. Tak cukup Nabi SAW disusahkan tuan-tuan yang mulia, anak Nabi juga disusahkan. Anak Nabi, satu ketika Zainab, suaminya bukan Islam lagi ketika itu. Ketika Nabi SAW hijrah, tuan-tuan yang mulia, dia nak hijrah juga bersama Nabi. Tahun tu tak dapat, tahun seterusnya dia hijrah. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang kafir ni memang kalau boleh jangan bagi dia keluar. Tapi boleh tahu dia nak keluar, tuan-tuan mulia naik atas unta disediakan oleh satu orang sahabat. Dalam perjalanan tuan-tuan yang mulia, 2 orang daripada orang kafir Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy telah cucuk perut unta tersebut. Tuan-tuan mulia, perut unta dia cucuk. Maka apa yang akan berlaku, tuan-tuan, unta tadi akan menggelepar. Maka anak Nabi Zainab pun jatuh ketika sedang mengandungkan dalam perut, sehingga berlaku pendarahan, berlaku sakit. Tuan-tuan yang mulia, selepas itu Zainab radhiyallahu anha meninggal. Begitu jugalah sama dengan Hasan Hussein, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, semuanya tuan-tuan yang mulia telah buat pengorbanan. Untuk apa tuan-tuan yang mulia? Semata-mata untuk umat ini. Tuan-tuan yang mulia, Nabi dah tak ada tuan-tuan yang mulia bersama dengan Nabi. Rasul Allah telah khatamkan nubuah. Dan begitu juga sahabat telah tinggalkan kita, tuan-tuan yang mulia. Selepas sahabat, para tabi'in pun juga telah tinggalkan kita. Para tabi'in telah tunjukkan macam mana cara-cara ibadat. Para tabi'in telah mengumpulkan kitab-kitab untuk umat ini baca kitab-kitab untuk mereka dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tinggallah saya dan tuan-tuan umat akhir zaman, yang mana umat ini tidak ada Nabi, yang mana umat ini tidak ada Rasul, tuan-tuan yang mulia. Tetapi bila kita buat usaha agama dengan landasan yang betul, dengan ilmu yang betul, dengan tanpa kelalaian kita buat usaha ini, tuan-tuan yang mulia. Daud alaihissalam tanya kepada Allah, wahai Allah, Allah beritahu di akhir zaman ada satu umat yang mana mereka bersama mereka tidak ada Nabi, bersama mereka tidak ada Rasul, tetapi mereka diberi tanggungjawab untuk buat kerja kenabian. Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, macam mana mereka nak buat usaha sedangkan mereka bukan Nabi, mereka bukan pun Rasul. Siapa nak ajak Allah beritahu, aku sendiri akan beri ilmu daripada ilmu aku sendiri akan beri kerumitan daripada kerumitan aku. Tapi tuan-tuan yang mulia, syarat dia boleh tuan-tuan yang mulia dengan sifat-sifat sahabat, dengan sifat-sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nuh alaihissalam, tuan-tuan yang mulia, buat dakwah bahawa tuan-tuan yang mulia, inni da'utu qaumi lailan wa nahara, siang malam buat dakwah 950 tahun. Orang da'i ni tuan-tuan yang mulia, dia kena buat dakwah sabar ni macam Nuh alaihissalam.
Nuh alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran. Orang-orang bila Nuh alaihissalam buat dakwah tuan-tuan yang mulia, orang kafir ni tak nak dengar, mereka tutup telinga mereka, mereka angkat kain sehingga nampak kemaluan mereka. Janji aku tak nak dengar apa yang Nuh cakap, aku tak nak tengok muka Nabi Nuh. Tak cukup daripada itu, Nuh alaihissalam buat batu dia di atas bukit, mereka pakat-pakat naik ramai-ramai, mereka buang najis di atas tu. Tapi tuan-tuan yang mulia, Nuh alaihissalam sabar. Tuan-tuan yang mulia, sabarnya Nuh alaihissalam macam mana tanah. Tanah ni tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan korik lah, tanah tak pernah marah. Tuan-tuan tanam najis kucing, tanah tak pernah marah. Kita tanam pakai anjing, tanah pun tak pernah marah. Apa saja kita buat kat tanah, kita tanam cili, tanah pun tak pernah marah. Tanah tak beritahu kau pergi tanam cili pedas ni, buat apa tak pernah. Kita tanam pokok apa pun tanah tak pernah marah. Orang kafir pergi kuih tanah, tanam jenazah orang kafir, tanah pun tak pernah. Sabar yang kita kena ada dalam usaha Nabi. Barulah tuan-tuan yang mulia, bila kita buat usaha ini dengan kasih sayang, kita duduk tuan-tuan yang mulia musyarat, kita tak bawa segala masalah-masalah dunia kita dalam musyarat kita dengan hati yang besar. Tuan-tuan yang mulia, kita terima. Zaman Saidina Umar, satu orang tua tegur Saidina Umar, saya tengok apa kesalahan tu. Saidina Umar tengok, oh, betul apa yang dia cakap. Saidina Umar terima apa yang diberitahu oleh wanita tu tadi. Untuk itu tuan-tuan yang mulia, umat sedang menanti saya dan tuan-tuan. Bukan umat di Malaysia tuan-tuan yang mulia, umat di seluruh dunia. Untuk pergi seluruh dunia tuan-tuan yang mulia, perlu ada perkara yang kita kena sempurnakan. Kena kelompok bulan IPB, kita kena bagi masa 5 amal majid di tempat kita. Tuan-tuan, kita sempurnakan ini. Untuk apa tuan-tuan yang mulia? Bila kita pergi seluruh dunia tuan-tuan yang mulia, mereka lihat kita dengan pergerakan kita dengan rohaniat tuan-tuan yang mulia, maka mereka akan datang pada kita. Matlamat kita pergi seluruh dunia untuk apa? Kita bukan tengok tempat tersebut, bukan kita lihat tempat tersebut, kita nak bawa umat di seluruh dunia tuan-tuan yang jauh daripada perintah Allah. Orang-orang Amerika yang jauh daripada perintah Allah, orang-orang Amerika yang jauh daripada perintah Allah, orang-orang Europe yang jauh daripada perintah Allah, bahkan orang negara kita, orang Asia di kalangan kita yang jauh daripada perintah Allah. Tuan-tuan yang mulia, dunia ini menanti kita tuan-tuan yang mulia, untuk kita pergi jumpa mereka tuan-tuan yang mulia. Dan Allah Ta'ala nakkan pengorbanan kita ini tuan-tuan. Kita buat korban, Allah Ta'ala tahu kita susah sikit sedar. Nabi-Nabi alaihi wassalam ada di kalangan mereka digergaji dengan gergaji besi. Nabi SAW sendiri berlapar kerana agama, tidak ada pakaian kerana agama tuan-tuan yang mulia. Satu orang sahabat nak tanam, nak pakaikan kain kapan pun tak cukup tuan-tuan yang mulia. Kain kapan pun tak cukup tuan-tuan yang mulia. Ada sahabat dengar saja hayya 'alal jihad, terus keluar sehingga tak sempat mandi junub. Tuan-tuan, malaikat mandikan beliau tuan-tuan yang mulia. Pengorbanan yang macam ni Allah Ta'ala nak daripada kita. Untuk itu tuan-tuan yang mulia, bersiapkan sedia daripada kita insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita punya masyarakat Malaysia, kita dah dengar segala takaza yang ada. Dan yang tuan-tuan yang mulia, setiap daripada kita kena bangun niat dan bagi nama tuan-tuan yang mulia. Dan istimewa kita pun dekat bulan 8 nanti tuan-tuan yang mulia. Macam mana setiap orang Islam di kampung kita, di tempatan kita, di kawasan kita tuan-tuan yang mulia, kita beritahu pada mereka akan adanya istimewa. Untuk itu tuan-tuan bangun insya-Allah, untuk bagi masa insya-Allah. Yakinlah kita